Cakap benda dengan aku tadi. Allah Abadi, marilah kita duduk dulu, minum-minum air dulu. Tak payah kena ajak aku minum, tak payah kena nyejuk hati aku. Hati aku dah panas kan ni. Allahu Akbar. Semalam dia kan aku ni. Kita orang tak Sama trauma pula ni. kita orang tak marah pun. Kita cuma tegur tadi. Kau tegur benda? Tegur dia sebab dia dah banyak kali dah. 4-5 kali dah dia bawa motor laju dalam kampung. Aku dah tanya dah, dia khabar dia balik cari aku, dia khabar orang marah ke dia. Sekali aku tanya dia, apa orang marah kau? Dia khabar, orang khabar dia buat laju. Kau buat laju tak? Nampak? Aduh. Kau buat laju ke tak? Adik kena cakap betul-betul adik. Ni pakcik dengan pakcik ni tadi ni Tadi kita ada kau, jangan ambil air, nak beli ambil. Kita ada bawah ni. Apa tadi tak kali? Kau buat laju ke tak? Ni tengok anu. Depan dia tak laku. Tak baik cakap tipu adik. Ni lah kata ni apa ni, ayah dia terlalu manjakan anak sampai Sedap kau lah. Dah aku, mestilah aku manja. Anak aku ni, cuba nak kau manja ke tak? Tak boleh lah Pak. Ni Abadi, dia bawa motor laju, langgar-langgar anak orang apa semua. Lepas tu takut dia babah jatuh ke apa ke Tak, ni dia dah pandai dah. Aku dah ajar dah dia bawa motor. Tak ada langgar-langgar orang ni. Dia bawa slow je motor betul lah.